Wan, aku nak tanya kau sikit lah. Nah, Apa yang kau dah buat dengan motor kau tu? Sampai laju macam tu? adalah. Rahsia? Kau dengan aku pun kau nak rahsia. Aku tahu kau mesti dah buat enjin kan? Laju sangat betul lah tu. Laju sangat. Laju sangat je. Macam ni lah bro. Korang ada duit. Kalau korang ada duit, semua benda boleh jadi bro. Kan? Apa yang tu? Kau botol ke apa? Ha? Uish. Habis basah wajah aku ni. Gila betul lah aku dengan kau ni ha? Ha? Tak faham nak. Tapi tak sengaja. Belanja lah bro. Wan, dah Wan. Biar aku pakcik. Wan. Aku betul tak puas hati dengan dia ni ha? Tak elok Wan. Cakap dengan orang tua macam ni. Siapa Wan? Kita Wan. Tak kenapa kau ni? Kita belah Wan. Weh, tak ada mood betul lah aku nak minum ni. Wan. Dah, jom dah. Benda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bagilah keampunan kepada anak-anak muda ini dan bagilah taufik dan hidayahmu. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ikut pun tak sedar diri lah. Merisaulah bang. Ialah satu-satunya anak kita bang. Sabar Umar, sabar. InsyaAllah. Kita kena banyak-banyak berdoa. Kita kena banyak bertawakal kepada Allah. Kita ingat pada Allah. InsyaAllah anak kita akan baik. Anak kita akan sedar ni. Ya Allah, ya Tuhan aku. Berilah kesihatan yang baik pada anakku, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit anakku, Ya Allah. Berilah kesihatan yang baik, Ya Allah. Siaplah tubuh badannya, Ya Allah. Aku memohon. Aku kat mana ni? Aku takut gila. Aku takut. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا عبادي